Bateri ni kalau pasang kat Beza, maybe sekali start je terus hidup. Tak ada tak ada. Okey geng, hari ni kita ada model W212 untuk servis di datangan kita hari ni. Masa servis, kita check bateri dia memang dah weak. So, di bateri ni dia pakai bateri AGM. AGM tu maksud dia absorb glass mat. Dia berbeza dengan bateri model-model yang kereta di luar sana. But especially model ni Continental dia pakai AGM. AGM ni dia tahan lebih lama sepanjang 5 tahun. Dia boleh pakai. Tapi harga dia memang agak keras lah. So bateri dia memang agak besar dan berat. Dalam 60 kilo ada bateri ni. Bateri ni kalau pasang kat Beza, maybe sekali start je terus hidup. Tak ada tak ada. Dia terus naik. Oh my god! Wow! Voltage dia memang agak tinggi. So kenapa Continental nak pakai AGM? Kerana dia pakai electrical memang sangat kompleks. That's why kita pakai AGM. Okey, kepada pengguna-pengguna Continental, Mercedes, BMW, Volvo, Volkswagen yang mana nak tukar bateri, servis ke, checking ke, diagnose, boleh kontak kita seperti Autobest Puchong, Shah Alam dan Nilai. So yang mana nak tanya quotation, boleh klik di bio.